dalam tu orang panggil nafsu. Faham? Nafsu tu bahasa Arab, bahasa kita roh. Diri kita ni. Faham lagi? Payah lagi. Tu kalau kita jumpa tengah jalan, kalau kita masuk hutang, ingat ni orang kubu, masuk hutang cari apa, dengar suara, muka tak ada, dengar suara, kata kau mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lagi insya-Allah. Ada dalam hadis. Muka tak nampak, suara. Faham lagi? Dia jalan lautan, duduk di pokok, buat gitu. Faham? Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, insya-Allah dia lagi. Kalau tubik muka, depan. Mata besar talang mata. Telinga macam kuda telinga. Faham lagi? Pelik-pelik tu, dia tak ada muka macam Siti Nurhalizah. Faham? Iblis. Faham? Kalau dia tunjuk, kalau tunjuk muka, mu kata kau ni, al-anuka bilaknatillah salasa 3 kali. Kita duduk tubik kat pokok dalam hutan, gerak dia tubik. Tubik. Marahnya ada bulu muka-muka. Faham? Ingat al-anuka bilaknatillah, aku laknat kamu dengan laknat daripada Allah. Kena sebut nama Allah. Ingat dah? Kata kau ni. Al-anuka bilaknatillah. Kena ingat. Bukan kita nak jumpa dengan dia. Kalau dengar suara kata Allahu Akbar. Okey? Kan kaki dah ingat. Nama berak tu baik depan. Atu tu lo kata al-anuka. Bang bodoh saja. Kita pula kena laknat balik. Lembu ngamuk pergi kat telinga dia, Allahu Akbar, Rabbil Arsyil Azim, kata gitu. Faham? Lembu ngamuk, pegang kat telinga dia tu, kata, nampak? Allahu Akbar, Rabbil Arsyil Azim. Allah yang maha besar, Tuhan yang memiliki arah yang sangat besar. Nampak? Itu cara dia. Baru dia dengar nama Allah, dia takut. Dia yang tak takut Allah bukan lembu, kita manusia. Faham? Tak takut Tuhan. Siap bawa alat ngai dalam tong buat masjid. Faham? Bahan pitih terima masjid. Ngai dengan tali, ngai dengan benang, berbogah macam-macam. Tu jahat pada setan. Setan takut sebut Allah. Faham? Dia siap mari curi masjid. Kenapa?